Kenapa badan aku rasa tak bermaya? Sakitnya kepala aku ni. Sekarang kau tak dapat lepaskan diri lagi. Woi pengkhianat. Ini ke caranya kamu semua menangkap pahlawan-pahlawan Pahang? Sudah. Jangan banyak cakap. Lebih baik kamu menyerah diri. Kalau kamu anak jantan, buka ikatan ini. Lepaskan aku dan kita berlawan tangan. Kalau tidak, kamu semua ini memang bacul. Ikat dia. Jangan sampai terlepas. Buka ikatan ini dan lepaskan aku. Banyak sangat cakap-cakap makian kamu ni, Mat Kilau. Sampai pedih telinga aku mendengarnya. Kamu bacul paling besar. Menjerat bangsa sendiri dengan cara berbaik-baik. Kalau kamu anak jantan, buka ikatan aku ini. Selupa sungguh mulut kamu ni. Cis, sundang yang tajam ini pun tak dapat melukakannya. Apatah lagi untuk mencederakannya. Kebal sungguh Mat Kilau ni. Apa kita nak buat, Datuk? Kalau beginilah gayanya, sampai bila-bila pun kita tak akan dapat membunuh Mak Kilau ni, Datuk. Kalau sungguh dia tu kebal, ulas kepala dia ke belakang dan kita lihat sejauh mana ilmu dia. Cepat lakukannya! Cepat! Apa yang kamu buat ni, Putih? Aku nak makan sisa nasi dari mulut dia. Kenapa tangan aku jadi merah? Kalau semuanya sudah selesai, eloklah kita bawa mayat Mat Kilau ini ke hilir Kota Baru. Mengapa kita perlu bersusah payah membawa mayat itu bersama ke Kota Baru? Campakkan saja ke dalam sungai. Lagi senang kerja kita. Tidak sempurnalah pekerjaan kita ini, Tuan. Kalau mayat ini tidak dipersembahkan kepada Pusurujaya Siam di Kota Baru. Lagipun, dia orang Islam. Mayatnya tidak boleh disia-siakan seperti yang Tuan cadangkan itu. Ini akan menimbulkan kemarahan orang Melayu. Sudah. Cepat kita bawa mayat ini ke perahu di hilir sungai sana. Baiklah. Maaf atas kelewatan kami, Tuan-Tuan Pusurujaya. Perjalanan kami mengambil masa yang lama untuk sampai ke sini. Tak mengapa, Tuan Presak. Kami menerima telegram beberapa hari yang lalu dan terus ke sini untuk mengesahkan kematian Mat Kilau itu. Kalau begitu, silakan Tuan kita sama-sama lihat mayat Mat Kilau itu. Mayat ini masih kelihatan segar walau sudah beberapa hari. Kalau keadaan biasa, sepatutnya mayat ini sudah berbau dan tidak sempurna. Betul nak tahu, Datuk. Betul kau beritahu mengenai kematian Mak Kilau dia lebih itu? Betul, Tuanku. Akhirnya, pahlawan Pahang itu dapat kita kalahkan. Sekarang ni, mayatnya sudah sampai di Kota Baru untuk dikebumikan, Tuanku. Banyaknya sudah ada di sini. Benar, Tuanku. Kalau begitu,
Kita akan supaya mayat Mak Kila itu dibawa ke istana ini terlebih dahulu. Sebelum dikebumikan. Baik, tuanku. Jenazah ini sudah lama dalam perjalanan kemari. Lebih baik kita sempurnakan Tuan Imam Daulah. Iya. Baik kita sempurnakan jenazah ini daripada kita menangguh-nangguhkannya. Ya Allah. Kenapa kepala mayat ni terpulas ke belakang? Maafkan saya, Tuan Imam. Kepala mayat ini dipulas ke belakang ketika pergaduhan di majlis kenduri dilebih beberapa hari sudah. Saya tak sempat membetulkannya. Tak mengapalah. Biar saya betulkan ini semula. Di mana agaknya nak kita kebumikan mayat ni? Saya rasa baik kita kebumikan mayat ini di kampung saya di Kampung Buyut Payung. Kalau begitu, baiklah. Kita mandikan mayat ni sekarang ya. Ya, silakan Tuan Imam. Saya panggilkan yang lain juga untuk mandikan mayat ini.